Assalamualaikum. Alright, seperti biasa, barang Jepun sampai lagi. Okay, untuk hari ni dan minggu ni kita ada 3 trip ataupun 4 trip barang yang daripada Jepun akan sampai. Okay, hari ni trip yang pertama iaitu seluar baru. Okay, lebih kepada Momotaro, PBJ dan juga kita ada model baru lah daripada Oni. Alright, okay, hari ni kita nak cerita sikit pasal Oni yang baru ni. Okay, yang dikenali sebagai Oni Bumpy. Okay, 17 ounce Oni Bumpy. Dia ditenun dengan menggunakan ultra rendah. Okay, menggunakan benang slabi. Dan dipercayai oleh syarikat Oni sendiri dan juga kualiti yang terbaik daripada Jepun. Okay, selain daripada tu, dia punya pai hadir menggunakan kulit lembu. Okey, dan kali ni dia dinamakan sebagai Bumi Kuning. Odo, Bumi Kuning, kain kuning di dalam, selvage. Okey, sangat cantik seluar ni. Okey, Oni Bumpy. Okey, yang ni dia ada dua model. Dia ada dua model. Ni model yang pertama warna kuning dan ada satu model lagi di warna hijau. Okey, satu model lagi kita akan share dekat video yang lain. Okey, mana yang nak dapatkan boleh terus datang kedai, insya-Allah ready stock. Kali ni kita masukkan dan kita cuba beranikan diri untuk masukkan PBJ dekat Karatshin Johor Bahru. Alright, PBJ sangat cantik. Right, kemas. Okey, kemas cantik. Okay, kita share sikit. Untuk PBJ ni denim asli indigo. Alright, asli indigo, cantik. Alright, cantik. Yang ini pai dia dibuat daripada kulit kambing. Okay, kalau saya nak tunjuk dia punya detail, button soya. Okay, dalam dia pun berbentuk daun. Alright, dia punya rebag sangat cantik lah. Serius cakap, yang ni memang salah satu brand kesukaan saya. Ini adalah tenunan asli yang diambil daripada benang kasar dan tekstur yang kuat. Okey, untuk ni Jepun sendiri letak satu kualiti yang tinggi untuk tekstur kain lah. Alright, memang PBJ tak dinafikan lah. Okey, dia punya memang cantik. Dia hadir dengan 14 OZ. Jadi mana yang nak dapatkan boleh terus ke Karatshin. Okey, lain macam Momotaro ke apa memang dah sedia ada dekat kedai. Jadi datang Karatshin, Sera Perdana Masai, Johor, walk in pun boleh.